Hera ada ke? Hera kat mana? Nanti kita orang bawa Hera pergi sini. Boleh. So, nak keluar pergi ambil adik. Hari ni ibu kena ambil kakak ya sebab ayah balik lambat. Agaknya sibuk lah kot, busy. Jadi ibu akan bersidai lah kat depan sekolah Hera saat gini. Jadi jomlah. Ibu dah lambat sebenarnya nak ambil adik ni. Jadi harap adik dah pergi toilet lah. Kalau dia tak pergi toilet susah pula kan. Ibu nak terkencing lah apa lah kan. So jom. Lambat dah. Hari ni misi ambil adik dan kakak. Dah sampai. Anak ibu. Minta. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Okay, good. Adik, hari ni, adik, ambil kakak. Kita kena ambil kakak, okay? So, jom, kita ambil kakak. So, dah sampai sekolah kakak. Aku dah berhenti dekat tepi ni. So, parking lah. Tunggulah kakak keluar sekolah, ya. So, sesekali kan ambil Hera, lama itu tak ambil dia. Saya ambil. Ini betul ayah ada kerja. Tunggu kereta ni clear baru bergerak ke depan. Kalau tak ada dah. Macam itu. Dekat belakang ni ada kawan Hera. Tapi Hera tak ada dah. Sebab tu lah ibu dah suruh dia panggilkan Hera. Boleh ke macam tu? Dia tengah membeli shopping kat situ. Ya, Hera ada ke? Hera nanti kita orang bawa Hera pergi sini. Boleh? Okay, thank you. Tolong. Pandailah anak-anak ni. Tapi diorang ni berani ya melita gitu je ya. Tu dia lah. Tu dia. Kawan dia. Siap hantar ke sini. Inilah nama kawan dia, Shakila. So don't worry tau. Anak-anak dah pandai belajar melintas apa semua dah pandai. Terima kasih awak. Terima kasih. Bye-bye. Okay, Hera dah balik. Tak beli tau. Beli. Memang datang tak balik. Nampak Shakila tadi. Dia balik kat mana? Tadi kat situ kita tak apa, nanti saya panggilkan Hera datang sini. Nak air. Haus ke? Haus ke? Ya ke? Haus? Tak apalah, kita dah nak balik dah. Haus dah. Okay. Dah tak ada air. Bagi apa? Ni, Mami. Dia bagi Mami. Mami minta Hera. Okay. Siap beli. Dah makan tak? Dah makan tak? Tak apalah, simpan. Kereta tak bergerak ya, korang jangan risau. Kereta tak bergerak ya. Kereta tak bergerak ya. Don't worry Dia dengan ibu. Jangan risau, kereta tak gerak. Ibu masih pegang steering ni, tak gerak. Mana dia pegang? Okey, so jom kita gerak. Okey, ibu singgah lagi dekat sini. Kat sini kan roti dia sedap. Okey lah, roti apa panggil? Roti yang letak roti kukus dan letak dengan coklat, everything lah. So Milo dia pun sedap. So nak Milo sekali ke? Nak Milo ada ke? Dah lah lembut kan? Kakak nak strawberry ke? Okay, kakak strawberry. Ada coklat ke? Coklat. Ini biasa dah coklat je. So Milo dan roti lah. Kakak tu kawan kakak Ini kawan dia. Ibu kena tunggu 10 minit je kat sini. Sebab yang ni dia tengah masak saat. Kakak. So ibu tunggu dalam 10 minit. Wah, tengok tu. Ibu tak drive. Kena bagi tahu sekarang TikTok ni kan dia kata kita ni drive. Kita ni apa, anak tengah mandu abuse lah. Tidak. Ya tidak. I tengah berhenti kat tepi dia tengah tunggu makanan I. Sebelah dia jalan raya. I tak drive. I duduk diam-diam, hand free. I tengah tunggu roti I. Okay? Kalau kita rasa lah. Roti ni sebenarnya ibu dah rasa sebelum ni memang sedap lah. Boleh lah kan? Sebab dia bukan pakai roti. Dia pakai kulit yang buat pau tu. Dia buat betul. Itu yang sedap tu. Okay? So dia lah harga dia. Mantau. Mantau wak. Kau susah betul kau tak sebut benda ni. Mantau punya. Mantol. Tunggulah. Dia sepatutnya RM3-6 tau. Tapi dia bagi lagi ibu 6. 6 pula. Dia bagi ibu 4. Wow, Alhamdulillah. Inilah sedap buat buat lagi dia panas. Nak tak? Nak. Okay. So aku dah sampai. Lagi anak-anak ibu akan makan dekat rumah. Kita belum gerak Kita bergerak apa? Kita dah parking. Kita dah parking. Okay, so jom. Dia sedap ni kakak punya ni. Strawberry ni. Cik. Sedapnya.